Yang ini dari Rashidi berkongsi pengalaman. Kata Rashidi berkongsi kisah beliau memancing pada hujung minggu lalu di Pulau Ubin. Apa khabar Casey? Kata Rashidi, ini kiriman SMS saya terima. Terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Ria kerana malam ini mengadakan rancangan favourite saya, Misteri Jam 12. Terima kasih kembali. Dan Casey tolong ketengahkan peristiwa saya memancing. Nama saya Rashidi. Hujung minggu lalu saya dan juga dua orang sahabat bersama dengan isteri saya telah pun memancing di Pulau Ubin. Kami tanya ada seorang pemandu ni. Nama pemandu tu kalau saya masih ingat lah, saya ingat lupa, Ahwat kalau tak silap saya. Dan Mr. Ahwat ni bila saya datang, dia duduk dekat pondok, ya, memandulah Ubin Taxi. Jadi saya tanya, boleh bawa tempat pancing tak? Macam tempat sungai-sungai ke? Sebab kami nak cuba pancing ikan sungai kali ini. Jadi dia pun bawa kami, ya, di salah sebuah sungai. Saya tak tahu, lupa akan nama yang dikatakan oleh Encik Ahwat ini. Dia pandu, kemudian sampai saja tempat yang dimaksudkan, kami diturunkan. Dia kata van tak boleh masuk dalam. Kalau kami nak tahu, ikut saja ada track yang dah tersedia tu, macam ada bekas orang jalan, ikut jalan terus dekat situ, nanti akan jumpa tepian sungai. Jadi bila kami turun, dah bayar dia duit tambang, ya, sebanyak $10, kata teman kita ni, ya. Bayangkan, dah bayar $10. Apa yang berlaku, si Ahwat ni ataupun Mr. Ahwat ni cakap dengan saya, dia kata be careful lah. Oh, ni ada open and close inverted comma, ni mungkin dialog yang dikatakan oleh Encik Ahwat. Be careful lah, sini tempat banyak keras. Kalau lu nampak apa-apa, lu telefon gua. Ini gua punya name card. Dia kasih name card, Kisi. Name card, nombor telefon bimbitnya. Saya tanya, buat apa? Kalau malam-malam lu mau balik, lu telefon gua datang. Tapi charge lebih lah. Okey. Saya pun ambil name card Encik Ahwat. Dia orang Pulau Ubin, tinggal betul-betul salah sebuah rumah berdekatan dengan jeti Pulau Ubin. Jadi saya, isteri dan dua orang teman pun masuk, ikut jalan semak samun, Kisi. Masuk sampai dalam, memang dekat dalam tu penuh dengan spider web. Dan ini maknanya, ya, jalan itu dah lama tak dimasuk orang. Sebab tu ada sarang laba-laba. Jadi bila sampai dalam, memang betul ada tepian sungai. Tempat tu agak tidak begitu seronok untuk kita berkelah ataupun katanya camping kat sini lah. Jadi apa nak buat, nak cuba angin baru, nak cuba pancing sungai. Jadi kami pun mulalah pasang kemah dan mula pasang joran dan mula memancing. Wah, ikan yang kami dapat semua baik-baik. Sekejap-sekejap dapat ikan, sekejap-sekejap dapat ikan. Maghrib pun sampai, Kisi. Kami sampai sekitar waktu petang, pancing sampai maghrib pun pasanglah lampu suluh. Bila dah maghrib, tiba-tiba isteri saya datang berbisik pada saya. Pula, Kisi, kebetulan pada hujung minggu yang lalu, badan isteri saya tak bersih, Kisi. Faham-faham ajalah. Jadi, Kisi, isteri saya bisik, "Bang, saya rasa tak sedap hati lah, bang. Kita balik sudah, bang, dah malam, ikan pun dah banyak." Oleh kerana saya ni terpanggil dengan ikan yang senang didapat dan sikap tamak haluba, tak apalah, kejap lagi lah, ni banyak ikan ni, best ni. Jadi teman-teman saya pun kata, lah. Jadi isteri saya kata, tak apalah, lagi 2-3 ekor tak, tengoklah macam mana. Saya suruh isteri saya masuk dalam kemah dan rehat. Isteri saya pun masuk dalam kemah. Saya seronok memancing. Pancing punya pancing, sampai 2 jam lebih. Saya lupa isteri saya, Kisi. Kemudian baru teringat. Saya kata pada teman saya, korang pancing jap, tengok joran aku. Aku nak tengok Lia. Saya buka tent, isteri saya tak ada kat dalam, Kisi. Saya tanya teman saya, geng, Lia mana lah? Kau nampak dia tak? Kan dalam tent. Mana ada? Mana Lia ni? Saya suluh kiri kanan tak nampak isteri. Lia. Saya panggil berkali-kali, isteri saya tak menyahut. Saya mula ada rasa takut dan mula meremang bulu rumah. Tiba-tiba angin secara begitu kuat tiup di kawasan kami
yang sedang memancing, Kisi. Ya! Ya! Berkali-kali saya pekik. Isteri saya tak menyaut. Saya mula rasa takut. Teman-teman saya terus henti memancing, cari isteri saya. Pusing cari, tak ada, Kisi. Bayangkan para pendengar, tak jumpa-jumpa. Saya sampai naik takut, Kisi. Cari isteri saya tak jumpa-jumpa. Kisi, akhirnya kami masuk dalam, terpaksa jalan atas swamp ataupun dekat kawasan Semak Samun yang dibanjiri dengan lumpur-lumpur. Terpaksa, Kisi. Isteri saya sedang menyangkung depan satu pokok yang ada dipangka dengan cat berwarna kuning. Kisi, saya panggil isteri saya tak menyaut. Saya panggil beberapa kali, isteri saya tak menyaut. Teman saya kata, kau jangan pergi sana. Adalah seorang sahabat saya ni yang mungkin tahu selok-belok tentang hal ini. Dia terus mencari arah kiblat. Kemudian dia laungkan azan sekuat-kuatnya. Setelah dia habis, Kisi, isteri saya yang sedang menyangkung terus jatuh terbaring dekat atas lumpur. Saya kejar isteri saya sampai terjatuh-jatuh. Saya tarik dan angkat isteri. Terus balik ke khemah. Malam tu juga kami bungkus barang-barang. Tarik joran, semua kami angkat. Kisi nak tahu apa yang berlaku. Saya terus telefon Ahwat. Dia datang, Kisi. Datang secepat mungkin. Dan setelah bungkus barang-barang, saya pun nak angkat styrofoam box yang diisi ikan. Bila saya angkat, pada mulanya fikirkan berat. Alangkah terperanjatnya, dalam styrofoam box itu kosong, Kisi. Hanya berisi tanah-tanah lumpur yang entah datang dari mana. Kisi, dipendekkan cerita kata teman kita ini. Ahwat datang. Isteri saya masih pening-pening kepala. Naik van sampai pergi dekat rumah Ahwat. Baik orangnya, Kisi. Beri minum air, kami duduk minum. Kemudian dia ceritakan. Dia tanya, dapat banyak ikan? Kami pun kata, banyak. Tapi ikan hilang. Tengok ni, semua tanah lumpur. Dia kata, dulu juga ada beberapa pemancing yang pancing ada masalah yang sama. Pancing ikan banyak sampai mereka tak nak balik. Tapi mereka mungkin mata dikaburi. Sebenarnya yang tangkap tu bukan ikan, benda lain. Itulah pengalaman saya hujung minggu lalu, Kisi. Saya betul-betul menyesal. Bila isteri kata dia takut, kepala pening, saya tak indahkan. Malah saya fikirkan nak dapat lebih banyak ikan. Terima kasih dan selamat tengah malam.